Cuba kau tengok ni. Cuba kau tengok. Salah satu page Walaung ni. Yang ada komen berkenaan dengan peningkatan ahli UMNO setelah pendaftaran secara online itu dibuat. Ni page berita harian online. Tetapi yang peliknya, cuba kau tengok tu apa yang dia tulis. Ini page Walaung ni. Kalau kau tengok dekat ruangan komen, bila mana ada akhbar duk siarkan, bila mana ahli UMNO ni meningkat, aku tengok, uish, Walaung ni habis pakat duk menggelupur. Yang peliknya, posting tu duk bercerita pasal lain, tetapi bila kau share, kau buat caption tu tulis bercerita pasal lain. Yang kau takut sangat bila mana ada ahli UMNO ni bertambah. Dah kenapa? Tak payah takut lah. Tak payah takut, itu baru ahli bertambah. Aku tak nampak bila mana ada pemimpin PAS yang duduk umum. Aku ingat siapa ahli parlimen ustaz apa tu, yang selalu duduk umum bila mana ada ahli PAS bertambah. Aku tak nampak pun komen-komen daripada penyokong UMNO yang duduk komen mengarut-ngarut, yang menggelupur. Ditambah pula ada page yang duduk yang duduk share, duk bawa cerita pasal benda lain pula. Tetapi hakikatnya aku tak tahulah. Takut sangat ni gag-gag Walaung ni. Tak payah takut lah. Yang hari-hari duk ratik kata pemimpin UMNO itulah inilah. Tak payah takut lah. Fokus kepada pemimpin kau. Apa yang pemimpin kau buat, bantu rakyat menjelang PRU nanti. Baru betul. Ini bila mana tengok ahli UMNO bertambah pun kau dah menggelupur. Itulah standard Walaung. Standard Walaung tak tahulah. Kadang-kadang kita tengok pun malu. Orang cerita pasal lain, hidup komen pasal lain. Fokus kepada ahli PAS sudahlah. Tak payah duk sibuk pasal UMNO. Duk komen macam-macam.